Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di kawasan perkuburan tak jauh daripada Bubur Jalaso. Kami ziarah makam Allahyarham Tajuddin bin Jasad yang meninggal pada tahun 2024, 11 September 2024, ketika mana keluar bersama jemaah tabligh di sini. Jadi alhamdulillah permintaan ni diminta oleh salah seorang peserta korban kita, iaitu saudara Tajul. Jadi saudara Tajul, alhamdulillah kami jumpa dah makam Allahyarham ayah Tajul, dan insya-Allah kami sama-sama akan doakan kesejahteraan supaya Allahyarham, roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan segala amal baik dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah.